Okay guys, dalam pukul 1.30 pagi dekat Pattaya, ada beberapa pegawai polis masuk ke kawasan semak yang tebal berhampiran dengan landasan kereta api tau. Suasana pada ketika tu gelap, sunyi dan yang ada cuma cahaya lampu suluh polis menyuluh-nyuluh celah-celah rumput panjang ni. Dan lepas beberapa minit kemudian, mereka nampak ada satu benda besar yang warna hitam tersorok dalam semak ni. Tak lain tak bukan dia adalah sebuah suitcase. Berat, besar dan orang kata cukup mencurigakan lah. Jadi bila polis tarik keluar suitcase tu, semua orang dekat situ dah boleh rasakan macam ada benda yang tak kena ni. Ini adalah bukan kes biasa ni. Dan bila diorang buka suitcase ni, benda yang diorang paling takutkan akhirnya menjadi kenyataan guys. Dekat dalam suitcase tu, diorang menemui mayat seorang gadis yang berusia 17 tahun. Dan nama dia adalah Tun Chanok Don Homla. Tapi kawan-kawan dia panggil dia Kek. Kurang daripada 2 hari sebelum tu, CCTV merakam Tun Chanok berjalan masuk ke apartmen seorang lelaki warga asing. Dia berjalan sambil berpegangan tangan dengan lelaki itu, mesra dengan lelaki itu. Daripada luar kalau kita tengok, nampak macam biasa je guys. Nampak macam dua orang yang baru kenal, mungkin sedang enjoy malam bersama-sama dekat Pattaya. Tapi Tun Chanok langsung tak tahu yang pintu apartmen tu akan menjadi pintu terakhir yang dia masuk. Sebab dia tak pernah jalan keluar balik daripada pintu tu. Dan hari ni kita nak bedah satu kes, iaitu kes Tun Chanok Don Homla. Seorang gadis yang berusia 17 tahun yang berasal daripada Kalasin yang pergi ke Pattaya untuk kali pertama. Tapi akhirnya pulang kepada keluarganya dalam keadaan yang tak sepatutnya berlaku kepada sesiapa pun sebenarnya. Alright guys, welcome back to Rotten X Podcast. Apa khabar? Telur-telur sekalian, saya harap telur-telur anda dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kalau katakan korang suka crime show ataupun true crime, yang cerita kita macam detail, santai, korang berada dekat channel yang tepat lah. Jadi kepada yang mana yang belum subscribe, tekan butang subscribe. Dan hari ni kalau korang tengok, saya punya angle sedikit santai. Okay? Saya macam nak baring, okay? Nak bersembang dengan anda semula. Sajalah tukar angle kan. Jadi kalau katakan korang ada feedback ke apa-apa, ya, go ahead, okay? Bagi feedback anda di ruangan komen, sama ada anda suka ke tak angle yang sebegini rupa. Okay. Sebelum kita cerita apa yang berlaku pada malam tu, sebelum kita bedah lebih dalam berkenaan dengan kisah Tun Chanok Don Homla ni, kita kena kenal dulu siapa budak ni, Tun Chanok ni. Nama dia adalah Tun Chanok Don Homla, budak yang berusia 17 tahun yang berasal daripada Kalasin. Jadi kata Kalasin ni adalah satu wilayah pertanian dekat timur laut Thailand. Jadi korang bayangkan Pattaya dengan lampu neon, dengan bar, dengan pantai, muzik yang kuat, dengan orang kata dunia yang tak pernah tidur dekat Pattaya ni. Dan Kalasin ni pula adalah dunia yang jauh berbeza daripada Pattaya ni. Jauh lebih tenang. Okay? Orang kata satu bandar ataupun satu perkampungan yang santai lah, senang cerita, lebih sederhana. Jadi ayah Tun Chanok ni dalam kes ni dia cerita yang anak dia ni membesar tanpa ibu. Jadi daripada kecil Tun Chanok ni belajar untuk berdikari. Kalau katakanlah dia ni perlukan sesuatu, dia kena jalan sendirilah. Tak ada, orang kata tak ada dapat bantuan daripada mana-mana. Dan dia ni pula jenis bukan yang terlalu bergantung kepada orang. Mungkin disebabkan sifat itulah, ayah dan juga mak tiri dia ni akhirnya membenarkan dia pergi ke Pattaya. Dan itu adalah kali pertama si Tun Chanok ni pergi ke Pattaya. Dan waktu tu dia baru kata berada dekat sana lebih kurang dalam seminggu lah, berjalan dengan seorang kawan dekat situ. Dan dia ni bila dah sampai kat Pattaya, dia ni orang kata dia tak biasa dengan kehidupan Pattaya. Dia bukan orang yang dah lama duduk kat situ, yang dah faham segala perangai dekat situ, bukan. Dia baru sampai. Dia baru nak kenal suasana Pattaya ni. Dia baru nak rahsia dunia luar lah daripada Kalasin ni. Jadi Pattaya pula macam korang semua tahu, dia bukan sekadar orang kata bandar yang tidur awal, bukan.
Jalan tepi pantai dia tu memang panjang, lebih kurang berapa? 2 batu lebih kurang. Penuh dengan bar, penuh dengan restoran, penuh dengan pelancong-pelancong asing, dan juga kawasan hiburan malam. Jadi kawasan orang kata kat situ memang penuh dengan lampu-lampu neon, muzik. Kehidupan malam tu memang sangat aktif lah. Okay? Dan di situ jugalah terletaknya salah satu kawasan hiburan yang paling terkenal dekat Thailand ni, iaitu Pattaya ni. Dan di sekitar kawasan tu, polis percaya yang Tun Chanok ni bertemu dengan lelaki tu, lelaki yang kita nak sembang sekejap lagi ni, buat kali pertama. Jadi kau bayangkan dua orang asing, iaitu Tun Chanok dengan lelaki tu, kalau bukan kerana malam tu, mungkin mereka tak pernah bersua muka pun. Jadi diorang mula berbual, lepas tu diorang jalan bersama, lepas tu diorang jalan berpegangan tangan, kan? Mesra. Tapi ada sesuatu tentang lelaki tu yang membuatkan kawan Tun Chanok ni rasa tak sedap hati. Dia tak tahu nak jelaskan macam mana, tapi bukan semestinya lelaki tu buat sesuatu yang jelas mencurigakan, tidak. Tapi kadang-kadang naluri seorang kawan ataupun naluri kita ni pelik tau. Kita tengok seseorang, kita boleh rasa macam, apa hal lah aku tengok mamat ni macam tak kena lah. Kan? Kita ada that particular instinct kan. Saya pun ada, korang pun ada. Kita memang akan ada insting tu at some certain point of time. Jadi disebabkan rasa curiga itulah, kawan Tun Chanok ni sempat merakam satu video Tun Chanok berjalan pergi bersama dengan lelaki tersebut. Dan sebenarnya Tun Chanok sendiri pun bukanlah langsung tak berhati-hati orang dia, tidak. Tapi yalah, benda dah nak jadi kan. Jadi bila dia dah sampai dekat kondo lelaki tu, dia sempat mesej dekat kawan dia. Dia mesej dekat kawan dia, dia mesej lebih kurang macam, okey aku dah sampai kan. Lepas pada dia mesej tu, tak lama kemudian dia mesej lagi, bilik ni berserak sangat lah, dia cakap macam tu kan. Mesej yang orang, kalau kita baca, kita nampak mesej tu macam simple lah, tapi kalau kita fikir-fikirkan balik, itu mesej yang biasa orang hantar untuk bagi tahu yang aku ni okey, jangan risau. Jenis mesej yang kita hantar dekat kawan bila kita sampai dekat satu tempat yang baru. Macam satu check-in kecil supaya orang tahu yang kita ni masih selamat. Sebagai contoh, katakanlah aku pergi ke satu tempat yang aku tak pernah sampai, aku confirm akan text wife aku macam, sayang, I dah sampai. Sayang, gini, sayang, gitu kan. Sama jugalah Tun Chanok ni buat benda yang sama lah. Tapi dua mesej ni, iaitu dah sampai dan juga bilik ni berselerak sangat, itu adalah mesej terakhir yang sesiapa terima daripada Tun Chanok ni. Jadi pada keesokan harinya tu, bila hari dah makin lewat, Tun Chanok ni masih senyap. Masih tak ada mesej daripada dia dan sebagainya. Jadi kawan-kawan dia dah mula risau kan. Tak ada reply, tak ada check-in, tak ada update langsung tak ada apa-apa. Jadi untuk budak yang berusia 17 tahun, yang tengah travel solo ni, ataupun yang tengah travel dengan kawan dia ni, yang dah ikut jantan entah mana-mana, benda dia dah cukup membuatkan orang panik tau. Jadi akhirnya kawan-kawan Tun Chanok ni buatlah laporan orang hilang dekat Pattaya City Police. Jadi pada ketika itu seorang ketua superintendent polis yang bernama Anet Tosuan, okey, dia yang mengetuai untuk mencari si Tun Chanok ni. Jadi penyiasat mula sewa rakaman CCTV dekat sekitar kawasan-kawasan situ dan cuba trace dekat mana Tun Chanok dan juga lelaki tu pergi selepas mereka dilihat bersama-sama. Jadi pencarian tu membawa polis ke sebuah kondo di Jomitian Second Road, kawasan pantai yang terletak sedikit ke selatan daripada strip utama dekat Pattaya ni. Jadi rakaman keselamatan kondo menunjukkan bahawa Tun Chanok sampai dengan lelaki tersebut pada pukul 3.34 pagi. Diorang jalan sama-sama dekat kondo tu, tangan berpegangan, nampak mesra lah. Masuk lift dan sebagainya. Dan dekat dalam rakaman tu, Tun Chanok ni pula tidak menunjukkan apa-apa sifat yang macam dia tengah takut ke ataupun dia kena ugut ke, tidak. Dia nampak macam biasa guys. Tak ada, orang kata macam tak ada tanda-tanda jelas yang mengatakan yang dia ni macam ragu-ragu untuk masuk dekat kawasan tu. Jadi kalau katakanlah korang pernah tengok CCTV footage tu kalau kita tengok buat kali pertama, kita rasa macam it's just a normal CCTV footage lah. Tapi masalahnya guys sekarang ni, bukan apa yang CCTV tu tunjuk tau. Tapi masalahnya lah apa yang CCTV tu tak tunjuk. Okay? Tun Chanok tak pernah dirakam keluar semula daripada bangunan tu. Okay? Jadi hampir 18 jam, hampir 18 jam kemudian, sekitar lebih kurang dalam 9.25 malam, CCTV merakam ada seorang lelaki yang sama yang masuk dengan Tun Chanok ni keluar daripada bangunan tu. Dan kali ni lelaki tu keluar seorang-seorang. Dia keluar seorang-seorang dan dia tengah menolak ataupun tengah menarik satu suitcase besar yang berwarna hitam.
Suitcase tu nampak berat lah masa dia tarik ni. Dan lelaki tu loadkan suitcase tu dekat atas motor dan membawa suitcase tersebut bergerak keluar daripada kawasan tu melalui ke dalam jalan-jalan gelap ni lah. Dan bagi pegawai polis yang menonton rakaman tu, saat itulah laporan orang hilang bertukar menjadi sesuatu yang orang kata lebih serius. Okay? Seorang gadis muda masuk ke bangunan bersama dengan seorang lelaki. 18 jam kemudian, lelaki yang sama keluar daripada bangunan tu seorang-seorang bersama dengan suitcase yang besar. Dan lepas pada tu, lelaki tu kembali balik ke kondo tu tanpa suitcase. Okay? Kalau itu tak membuatkan polis rasa ada sesuatu yang sangat tak kena, aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Jadi tak lama kemudian polis pergi ke apartmen lelaki tu. Dia ketuk pintu dan sebagainya, tak ada jawapan. Dan akhirnya pegawai polis tu masuk dekat dalam unit tu secara paksa. Ada orang pecah masuk. Dan dekat dalam bilik tu, diorang terjumpa ada beberapa tanda-tanda pergerutan. Tapi problem dia sekarang ni, Tun Chanok tak ada. Lelaki tu pun tak ada. Dan dekat dalam bilik tu, polis mula cari apa-apa benda yang boleh jelaskan macam mana seorang gadis yang berusia 17 tahun ni boleh hilang selepas masuk apartmen seorang lelaki pada awal pagi. Tapi apa yang mereka temui hanyalah membuatkan kes ni menjadi lebih berat. Kan? Ini bukan orang kata macam kes orang hilang, orang sesat ke tidak. Dia bukan macam kes budak lari keluar rumah ke tidak. Okay? Sesuatu telah berlaku dekat dalam bilik tu guys. Dua orang yang masuk dekat dalam bilik tu, kedua-duanya hilang daripada tempat kejadian. Jadi bukan polis je bukan polis je yang masuk dekat dalam bilik tersebut untuk periksa. Dan sehari selepas Tun Chanok dilaporkan hilang, salah seorang daripada kawan dia ni mengambil tindakan sendiri. Dia masuk ke bilik lelaki tu, cuba untuk mencari sebarang tanda-tanda Tun Chanok berada dekat dalam bilik tu. Dan gambar yang kemudian diperolehi oleh ABC News menunjukkan bahawa kawan itu berdiri dekat dalam bilik yang tengah berselerak. Okey. Baju bertimbun-timbun dekat atas papan setrika, botol arak kosong tersusun dekat atas peti sejuk, dan keadaan bilik tu memang orang kata nampak tak teratur. Kan, keadaan bilik tu. Tapi dia tak jumpa Tun Chanok ni. Dan waktu tu dia langsung tak tahu bahawa semuanya mungkin dah terlambat. Jadi sekarang ni persoalan dia, polis ni cari siapa ni? Nama lelaki tu adalah Simon Peter Carmen, iaitu seorang warga Australia, umur lebih kurang dalam 40-an macam itulah, 40-an, dan dialah yang lelaki yang menyewa kondo tersebut. Jadi jiran-jiran dekat kondo tu menyifatkan yang si Simon ni sebagai seorang lelaki yang senyap guys. Jenis yang buat hal sendiri, dan dia juga dikatakan buat kerja-kerja maintenance sekitar kompleks kondo, dan juga dia ada buat kerja part time di sebuah bar yang tak jauh daripada situ. Dalam bahasa mudah lah senang cerita Simon ni pada orang keliling dia nampak macam expatriate yang biasa lah. Orang asing yang biasa, orang asing yang duduk dekat Pattaya, yang buat kerja sikit-sikit untuk kelangsungan hidup, berenang, mandi, makan dekat luar jalan tepi pantai, benda-benda macam tu, benda-benda biasa. Tak ada siapa sangka yang nama dia akan tiba-tiba masuk berita disebabkan kes-kes yang macam ni. Jadi bila polis dapat tahu siapa si Simon Peter Carmen ni, polis kemudian berusaha untuk mencari dia. Seorang gadis berusia 17 tahun hilang, dan orang terakhir yang dilihat bersama dengan budak perempuan ni tak dapat dikesan. Jadi pada ketika itu polis mengeluarkan satu watch notice, memaklumkan kepada semua pegawai immigration dan juga airport di seluruh negara supaya berjaga-jaga. Dan dalam masa yang sama, penyiasat mula trace laluan motosikal si Simon ni. Kamera demi kamera diorang detect, dan diorang cuba untuk kata ikut ke mana suitcase tu dia bawa. Okey. Diorang kata senang cerita dia macam meninggalkan orang kata breadcrumbs breadcrumbs. Dan ketika polis sedang menjejaki laluan tersebut, dekat airport terbesar Bangkok, ada seorang lelaki sedang cuba untuk tinggalkan Thailand. Jadi bila polis menggeledah bilik si Simon ni, diorang terjumpa satu benda yang pelik guys. Pasport dia. Pasport dia masih berada dekat dalam bilik tu. Tapi pada malam yang sama, Simon tetap cuba untuk keluar daripada negara. Dan watch notice tu akhirnya berjaya menahannya sebelum dia sempat melepasi pemeriksaan immigration. Jadi pegawai immigration dekat Suvarnabhumi Airport, dia tahan si Simon ni ketika dia cuba untuk check in penerbangan Jetstar untuk pergi ke Perth, Western Australia. Macam mana dia cuba lakukan semua tu tanpa pasport, itu tak ada siapa yang pasti. Tapi lelaki itu adalah Simon. Dan dia ditangkap lebih kurang dalam pukul 1.15 pagi pada hari Sabtu. Jadi guys, pada saat Simon ditangkap,
penyiasat penyiasat masih lagi belum tahu yang Tun Chanok ni berada dekat mana. Jadi bila polis periksa si Simon ni dan mereka menemui beberapa kesan cala pada leher dan juga pada tangan si Simon ni. Dan menurut pada pegawai, kesan tu konsisten dengan kesan seseorang yang mungkin dicakar ketika mangsa cuba untuk melawan penyerang ni. Jadi bila diorang tanya si Simon ni, kau macam mana kau boleh dapat kau punya kesan-kesan cala bala dekat badan kau dan sebagainya ni kan. Dan Simon dia bagi jawapan yang kata sangat susah untuk dipercayai lah senang cerita. Dia kata, oh ini kesan-kesan cala ni semua disebabkan spider lah, labah-labah dia kata. Pada awalnya si Simon ni dia kata macam yalah, cuba menafikan sebarang penlibatan dalam kehilangan si Tun Chanok ni lah. Jadi version cerita dia macam ni tau. Si Tun Chanok ni dia keluar daripada bilik dia sendiri ketika dia sedang tidur dan apa saja yang berlaku pada Tun Chanok katanya berlaku dekat tempat lain. Tapi cerita yang dia ceritakan pada ketika tu berdepan dengan satu masalah besar. Masalah apa? CCTV yang menunjukkan Tun Chanok kali terakhir dilihat masih hidup ketika masuk ke dalam bilik Simon. Dan tak ada rakaman yang menunjukkan yang dia keluar daripada bilik tu. Dan menurut pada kata polis, cerita Simon ni dah mula berubah-ubah apabila dia disiasat dan apabila penyiasat meletakkan timeline penuh dekat depan mata dia. Satu demi satu timeline diletakkan dekat depan mata sehinggalah laluan tu membawa mereka ke kawasan semak tebal berhampiran dengan landasan kereta api di Khao Ma Kieu. Kira-kira 2 batu daripada kondo si Simon ni. Jadi timeline sebenar antara penangkapan Simon dan juga penemuan mayat Tun Chanok ni berbeza sedikit mengikut pada sumber. Tapi menurut pada polis Pattaya, diorang menemui suitcase 26 inci dekat dalam semak Samun tu kira-kira 15 minit selepas Simon ditangkap. Dan dekat dalam suitcase tu, mereka terjumpa Tun Chanok. Tubuh dia dimasukkan dekat dalam suitcase tanpa pakaian, hanya ditutupi dengan sehelai kain nipis. Dan polis kemudian memberitahu wartawan bahawa tubuh Tun Chanok menunjukkan tanda-tanda serangan yang teruk, termasuk bengkak dan juga lebam pada wajah dia. Jadi detail tu menunjukkan yang benda ni bukan kemalangan guys. Di sekeliling tubuh Tun Chanok dekat dalam suitcase tersebut, polis menemui barang-barang peribadi dia. Kasut, sneaker, seluar jeans, phone case, gelang tangan, rantai leher, semua. Semua barang-barang tu dibuang begitu saja bersama dengan tubuh si Tun Chanok ni. Dan Simon kemudian dipindahkan ke Pattaya City Police Station. Untuk apa? Untuk diorang buat soal siasat rasmi lah dekat situ. Dan menurut pada pegawai yang menguruskan kes ni, dekat situlah Simon mula bercakap. Dia mula buka mulut. Dan polis berkata Simon memberitahu penyiasat bahawa dia mencekik Tun Chanok sehingga gadis tu berhenti bergerak. Dan selepas pada tu, dia simpan tubuh Tun Chanok ni dekat dalam bilik air sepanjang hari sebabkan dia tak tahu nak kena buat apa. Member dah mati, tak tahu nak buat apa, dia letak dekat dalam toilet. Seharian dia letak dalam tu. Dan pada malam tu si Simon dia buat keputusan untuk masukkan tubuh Tun Chanok ni dekat dalam suitcase dan membawa suitcase tersebut keluar menggunakan motosikal dan buang dekat kawasan landasan kereta api. Tapi guys, kita kena jelas satu benda Ini adalah versi yang polis katakan Simon berikan ketika soal siasat. Dan itu bukanlah keputusan mahkamah. Jadi sejak pada tu, Simon ni menafikan membunuh Tun Chanok. Jadi melalui peguam dia memberikan versi yang lain. Dekat peguam dia cakap dia orang kata dia bagi version yang orang kata mempertahankan diri. Jadi menurut pada versi Simon bersama dengan dia punya lawyer ni, masalah bermula apabila dia cuba untuk membayar Tun Chanok separuh daripada jumlah yang dipersetujui. Dan dia mendakwa Tun Chanok kemudiannya mengugut dia dengan pisau dan meminta lebih banyak duit daripada si Simon. Diorang bergaduh bertekak dan sebagainya. Dan pada ketika tu dia menahan Tun Chanok tanpa niat untuk membunuh. Basically dia tengah cuba untuk defend dia punya diri lah. Dan itu adalah version yang terkini daripada Simon. Dan dia mengaku yang dia tak bunuh si Tun Chanok tapi dia mempertahankan diri. Tapi polis secara terbuka tolak segala pengakuan tersebut. Sebabkan apa? Menurut pada diorang, cerita tersebut tak selari dengan bukti dan juga orang kata bukti yang diorang jumpa dan juga keadaan fizikal yang diorang jumpa ni. Dan bahagian ini kemungkinan besar akan menjadi perkara yang penting dalam mahkamah Thailand yang perlu dipertimbangkan apabila kes ni akan masuk perbicaraan nanti. Sebabkan apa tau?
Sebabkan dakwaan mempertahankan diri ni datangnya dengan satu persoalan yang sangat-sangat besar, guys. Okay? Kalau betul lah si Simon ni kata dia mempertahankan diri, kenapa selepas seorang budak umur 17 tahun mati, dia tak call polis? Betul tak? Kenapa dia tak pergi dekat balai polis cakap macam, oh saya kena serang, saya terpaksa untuk mempertahankan diri dan sebagainya? Kenapa dia simpan body tu dekat dalam suitcase? Kenapa dia bawa body dekat dalam suitcase ni pergi ke landasan kereta api? Dan kenapa selepas pada tu dia cuba untuk tinggalkan negara? Itu bukan orang kata mempertahankan diri. Itu ada something wrong somewhere. Dan itulah detail yang paling berat yang melawan dakwaan panik ataupun self defense ni. Jadi menurut pada polis, selepas Tun Chanok mati, Simon tidak hubungi siapa-siapa pun. Dia tak ada buat laporan kat mana-mana, dia tak pergi mencari bantuan. Lepas dia dah buang suitcase tu, dia balik dekat dalam bilik dia ataupun dia balik dekat kondo dia, dan pada malam berikut dia, bukannya dia pergi ke balai polis pun, dia kemas barang-barang dia nak gerak pergi ke airport. Jadi guys, persoalan dia sekarang ni, kita tengok dia punya detail-detail semua macam dah agak gila kan. Tapi siapa Simon Carmen ni? Siapa dia sebelum kejadian ni berlaku? Simon ni, dia ni dilahirkan dekat Ballarat iaitu di negeri Victoria dekat Australia. Dan dia dibesarkan di sebuah kampung ataupun di sebuah bandar kecil dekat Western Australia sebelum keluarga dia berpindah ke Albany, iaitu di pantai selatan negeri tersebut. Jadi selama bertahun-tahun, si Simon ni dia bekerja sebagai pemandu lori dan juga mekanik. Dan dia juga pernah tinggal di Rockingham dekat kawasan pinggir selatan Perth ni. Jadi guys, Simon ni pula, dia dikatakan hidup atas bantuan tau. Bantuan kecacatan dan juga pampasan pekerja berkaitan dengan kecederaan dekat belakang. Dan tak lama kemudian, dia berpindah ke Thailand. Dia menyewa unit dekat kompleks kondo yang popular dalam kalangan penduduk-penduduk asing ataupun expatriate dekat situ. Dan tempoh dia tinggal kat situ berbeza mengikut anggaran jiran ni. Ada yang kata beberapa bulan, ada yang kata mungkin sampai setahun, 2 tahun dan sebagainya. Tapi pada orang keliling, Simon ni dia nampak biasa je guys. Dia nampak orang yang senyap, tak banyak bercakap, buat hal sendiri. Dan dia bukanlah orang kata orang asing yang baru datang semalam, tidak. Dia dah jadi sebahagian daripada rutin kawasan tu. Orang yang nampak dia dekat kondo tu, orang yang pernah nampak dia dekat bar, orang yang pernah nampak dia dekat kawasan pantai, semua orang cakap Mamat ni normal, tak ada masalah apa pun, dia friendly pun. Sampailah pada satu malam, Tun Chanok Don Homla masuk ke kawasan bangunan tu bersama dengan dia dan tak pernah keluar balik. Tapi rupa-rupanya ada beberapa tanda amaran daripada masa lampau si Simon ni. Polis Western Australia mengesahkan lesen senjata api dia ni pernah digantung kira-kira setahun sebelum dia berpindah ke Thailand. Dan ini berlaku selepas pegawai merampas senapang dan juga shotgun yang menurut laporan disimpan dengan cara yang melanggar peraturan, termasuk peluru-peluru yang disimpan bersama senjata dia. So Mamat ni sebenarnya violent lah juga sebenarnya kan. Tapi luaran dia nampak normal guys. Jadi bila kita tengok balik selepas kes ni berlaku, orang mula cari tanda-tanda amaran yang mungkin dah ada daripada dulu. Tapi untuk jiran-jiran Simon, pemilik bar tempat dia bekerja dan juga orang-orang kecil yang pernah berurusan dengan dia dekat kawasan tu, tak ada orang kata macam tanda-tanda obvious yang dia ni mampu untuk melakukan jenayah yang sebegini rupa. Tapi guys, ada satu lagi versi Simon yang mungkin tak ramai orang nampak sebenarnya. Dekat media Australia melaporkan tentang akaun awam Simon dekat Threads. Okay, dia ada Threads Dekat situ selama berbulan-bulan dia mengatakan menghantar mesej kepada wanita di seluruh dunia dengan ayat copy paste yang hampir sama. Beberapa minggu sebelum Tun Chanok meninggal dunia, dia juga dilaporkan memberitahu seseorang wanita lain secara online bahawa wanita itu terlalu gemuk untuk dia. Okay? Jadi interaksi dia dengan wanita-wanita tu berlaku secara terbuka guys. Dan Simon sekarang ni secara rasmi didakwa dengan 4 pertuduhan berkaitan dengan Tun Chanok, iaitu membunuh, menyembunyikan mayat, mengalih atau memusnahkan mayat dan membawa seorang minor untuk tujuan yang lucah. Tujuan lucah, korang faham-faham sendirilah tujuan apa. Jadi dia ni direman tanpa jaminan oleh Mahkamah Wilayah Pattaya dan masih berada di penjara reman Pattaya sementara polis terus untuk build kes ni. Setakat ni masih lagi belum ada apa-apa update ataupun tarikh perbicaraan.
Dan orang kata pihak berkuasa Australia juga mengesahkan bahawa mereka memberikan bantuan kaunselor rutin. Okay? Tapi kes ni akan berjalan sepenuhnya di bawah sistem keadilan Thailand lah. Australia tak boleh ambil, Thailand yang akan settlekan benda ni. Di bawah undang-undang Thailand, sabitan membunuh boleh membawa ke hukuman mati. Biasanya melalui suntikan maut. Kebiasaan dia. Walaupun dalam praktiknya hukuman mati di Thailand tu sering tukar kepada penjara seumur hidup. Kadang-kadang diorang akan tukar, kadang-kadang tidak. Okay? Dan Simon, as usual, menafikan pertuduhan membunuh dan dijangka mempertahankan diri dia dekat mahkamah Thailand. Pada akhirnya, pihak pendakwa perlu membuktikan kes mereka ni berdasarkan bukti yang lebih kukuh. Jadi, buat masa sekarang ni, benda ni masih lagi menjadi persoalan lah. Persoalan di mana adakah dia untuk self-defense ataupun untuk membunuh, kan? Sebab diorang tak jumpa bukti yang selebihnya. Apa yang diorang jumpa itu, tapi yalah sekarang ni polis tengah build up the case lah, kan? Bayangkanlah orang yang tinggal sebelah menyebelah dengan korang ni adalah Simon. Orang yang kau nampak dia hari-hari, orang yang mungkin kau pernah tegur sapa dengan dia. Tahu-tahu lelaki tu dikaitkan dengan satu kes bunuh. Jadi guys, apa pun keputusan mahkamah nanti, itulah versi Tun Chan Nok yang patut kita ingat. Bukan sekadar nama dekat dalam laporan polis, bukan sekadar mayat dekat dalam suitcase, dan bukan lagi orang kata sekadar satu headline tragis yang berada dekat Pattaya ni. Dia adalah seorang gadis yang berusia 17 tahun daripada Kalasin, seorang anak yang berani, seorang anak yang berdikari, seorang remaja yang baru pertama kali datang ke Pattaya dan mungkin fikir dia sedang melalui satu malam yang biasa, tapi berakhir dengan satu tragedi yang orang kata menyayat hati lah sebenarnya, kan. Jadi itulah guys, aku rasa itu saja untuk hari ni. Kalau korang rasa kes ni berat dan patut lebih ramai orang tahu, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe Rotten Eggs Podcast, dan share lah episod ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih kerana dengar episod ni sampai habis. Korang kena jaga diri, jaga kawan-kawan korang. Kalau katakanlah korang keluar malam ke dan sebagainya, make sure ada orang tahu korang kat mana dan korang dengan siapa dan pukul berapa korang kena balik dan sebagainya. Okay? Kita jumpa lagi on the next coming episode guys. Stay paranoid, stay safe. Assalamualaikum. Bye-bye.